Okay guys, so antara cara nak simpan biji kopi macam korang dah beli biji kopi kan, dalam bekas dia elok macam ni, vacuum. So macam mana cara nak simpan dia untuk dapatkan kekalkan kopi ni kekal segar ataupun fresh lah. Okay, macam ni. Jadinya aku akan gunakan bekas yang vacuum macam ni. So korang boleh tengok ini macam ni. Tutupkan dia. So bila dah tutup, korang hanya perlu tekan di atas ni sampai dia dah tak boleh tekan macam tu. So bila dia dah tak boleh tekan, tu maksudnya dia dah vacuum dalam ni. Jadi macam tu lah cara dia nak simpan kopi. Jadinya bekas ni nak buka, tekan balik, nanti dia akan naik. Okay, nak simpan, tekan je macam tu. Jadinya bekas ni kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan dekat bawah. Jadi kalau macam korang ada biji kopi nak kekal segar, kalau tak nanti dia macam hapak tau, macam rasa dia pun agak kurang lah kalau korang tak guna bekas macam tu. Okay, so kalau nak dapatkan, korang boleh tengok dekat bawah sekarang.